bagus juga Zahid Hamidi ni Presiden aku ni. Aku ingatkan biasa-biasa je dia ni. Rupanya ada isi bos. Ada isi cerita dia. Bukan biasa-biasa TPM1 merangkap Presiden UMNO ni. Dan dia juga merupakan menteri bagi Kementerian Luar Bandar. Semalam aku godek-godek lah dekat Facebook kan. Aku baca lah satu kenyataan daripada Zahid Hamidi ni sendiri yang menyatakan dia nak buat tabika kemas untuk anak-anak autism. Aku macam wow, mind blowing, kau tahu tak? Sebab aku budak tadika kemas tabika tadika kemas dan aku melihat ini satu transformasi yang sangat bagus. Sebab kita tahu tadika kemas ni semuanya golongan yang menyertainya adalah B40. Memang untuk memenuhi keperluan B40, pendidikan awal kanak-kanak. Dan transformasi yang bagus, game changer yang telah dibuat oleh Zahid Hamidi dan barisan kementerian dia ni adalah pertamanya TVET. Ini memang all out lah. Yang ini memang aku salute lah. Dan yang keduanya, bila ada tadika kemas tahfiz yang mengikut model daripada tadika kemas tahfiz Negeri Pahang di bawah Yayasan Pahang. Satu kebanggaan lah untuk aku orang Pahang sebab modul tu diguna pakai di peringkat persekutuan. Yang ketiga ni yang dia nak buat untuk anak-anak autism. Kita faham dan kita tahu autism bukan lagi merupakan satu perkara orang kata luar biasa, tidak. Tapi kita tak tinggalkan anak-anak dan ahli keluarga yang ada autism ni. Jadi aku rasa macam aku respect lah. Dan aku menanti macam mana kaedah dia nak buat. Setiap daerah dapat berapa. Aku looking forward lah benda ni sebenarnya. Aku suka transformasi Zahid Hamidi.